Sidik, bangun Sidik. Dah petang, Dik. Ayah, Ayah, kali ni Sidik tak perlu bangun lah. Sidik dah berpakaian yang segak. puasa pun belum ni kau dah pakai baju raya. Puasa. Kenapa? Sabar-sabar. Kenapa ayah masih pakai macam ni? Kenapa aku nak pakai macam mana? Ayah, hari ni hari istimewa ayah. Ayah perlu datang dengan Sidik untuk kita pergi senang. Tenggorak kamu. Mana saya okey ya? Ayah, ni serius ya? Ayah kena cepat-cepat tukar baju. Sidik nak minang Mira ni. Kau jangan buat gila lah. Kau jangan tak kerja tak apa. Tak apa nak jaga nak beli makan orang. Makan kau pun tak tertanggung. Kau nak ayah. Sabar ayah. Sidik ni dah banyak bersabar dengan ayah tau. Takkanlah Sidik nak halang. Tak, ayah takkanlah ayah nak halang bahagiaan Sidik ni. Ayah, sampai hari ni ayah tak ceritakan lagi kenapa Sidik kehilangan mama. Biarlah Sidik nak cari pasangan kebahagiaan supaya Sidik boleh ada isteri, bukan macam ayah. Baik Sidik. Hari ni ayah bagi tahu kau kenapa mak kau meninggal. Baru hari ni nak beritahu. Sidik, mak kamu meninggal ketika tak melahirkan kamu, Sidik. Kalau mak kamu tahu keadaan kamu macam gini, kamu rasa mak kamu rasa apa? Ini ke anak yang bertaruh nyawa untuk nak lahirkan kat dunia ni, tiba-tiba kau jadi dah besar macam gini. Sidik, kau jadilah diri kau yang dulu, yang rambut sikat tepi, apa semua itu lagi okey lah daripada sekarang. Apa yang dah merasuk perasaan kau kerana perempuan kau jadi biadab ni, Sidik? Ayah, kalau ayah nak salahkan Sidik kerana kematian mama, ayah fikir dah renung dulu. Mungkin sebab ayah ni suka bebel macam ayah bebel kat Sidik. Mungkin ayah buat benda sama kat mama sampai mama mati. Daripada ayah nak marah Sidik, lebih baik ayah ambil cincin ni. Cincin cantik je. Dia pinjam duit dia dah beli. Ayah tak nak pergi, Sidik. Jangan paksa-paksa ayah. Ayah, kalau ayah tak pergi, Biasa orang kalau gaduh. Sidik. ayah, kalau ayah tak wakilkan Sidik, Sidik akan nyahkan diri daripada rumah. Sidik, kebenaran akan tolong anak kebenaran. Kebenaran akan pergi. Kebenaran suka sesuatu. Balik ya, balik. Terbalik. Sidik, kalau itu kemauan kau, Sidik, kebenaran akan pergi. Kebenaran akan pergi berisik untuk anak kebenaran. Terima kasih. Kebenaran akan ajak Pak Deli. Apa nak jadikan kau, Sidik? Ayah harap kalau kau dapat perempuan dijaga elok-elok, macam mana ayah jaga mak kau, Sidik? Ayah janji, pastikan pertunangan ini berjaya. Kerja senang je ayah. Ayah cuba, Sidik. Kebenaran pergi dulu. Sebagai bunga di bawah untuk dijual di gerai mahal, matanya dibindik selalu, rupanya manis-manis ayu, matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Pelamin dah siap, hantaran pun dah siap. Assalamualaikum. Mona, Waalaikumsalam. Kau tadi? rupanya anak aku berkawan dengan anak kamu, Mona. Masya Allah, Sidik. Sidik. Alhamdulillah. Anak aku Sidik ke Malik? Sidik. Malik bekas suami. Oh, boleh jauhkan lah. Jangan jadi anak aku lah, Malik. Kalau boleh kita datang pun beradai. Anak kau Mona rupanya, Mona. Alhamdulillah.